Sebenarnya saya banggalah dengan presiden saya yang amat berhormat Datuk Seri Zahid bila dia umumkan rumah bangsa ini. Saya tak tahu bahagian lain, tapi bahagian saya ada rakan-rakan kita yang lama yang sudah pergi menyeberang ke parti lain, sudah menghubungi saya secara personal. Mereka ingin kembali kepada UMNO dan ramailah, dan saya akan buat satu majlis penyerahan ataupun majlis kembali ke UMNO di peringkat bahagian Serai. Ada nama-nama besar yang di bahagian Serai yang dulu ahli UMNO menyeberang ke parti lain, parti Bersatu, ada yang ke PAS dan sebagainya ni. Mereka sudah menghubungi secara personal dan mereka ingin kembali ke UMNO, dan selepas Hari Raya Aidilfitri ini saya akan anjurkan satu majlis penerima kembali keluarga UMNO ini di dalam UMNO bahagian Serai. Saya tak dapat anggar lagi kerana yang baru yang telefon saya ni yang tegar-tegar, yang 2-3 orang yang pernah jadi ketua, yang pernah jadi ketua, yang pernah jadi naib, yang pernah jadi jawatan kuasa bahagian. Ini yang telefon balik untuk kembali. Ahli-ahli biasa belum lagi. Tapi bila saya umum nanti, kata kita akan buat majlis untuk mereka kembali, mungkin akan ramai lagi lah akan.